Guys, nak tahu tak apa perasaan peminat bola sepak di Malaysia sekarang ini, guys? Apa yang kami rasakan? Apa yang kami rasakan sekarang ini adalah kami ni ibarat dah tak ada maruah, tak ada integriti, dan kami ni ibarat pakar dalam memasukkan dokumen, guys. Dan banyak lagi, guys. Maruah kita sebagai negara, maknanya kita ni sebagai warga negara Malaysia dianggap apa tau? Kita ni tidak ada integriti, kita ni pakar dalam pemalsuan, kita ni pakar Kautim, kita ni pakar NFA, no further action. Ini semua dah boleh kita rangkumkan dalam motivated decision. Kita jangan cakap FIFA buat macam ni, FIFA pun ada kelemahan. Untuk menguruskan pertandingan sebegini, mereka menekankan semua rules and regulation membabitkan penyertaan pemain. Sebab itu orang ada kata FIFA tak ban Israel, FIFA ban Ukraine apa semua ni. Itu dari sudut politik, tapi ini dari sudut takbir urus yang fans dan netizen kena faham. Betul. Jangan sebut, jangan bandingkan Israel apa semua. Itu bukan soal hipokrasi atau tidak. Ini soal takbir urus dan mengikut peraturan yang kita kena patuh. Jadi selama ini FAM yang ditubuhkan pada 1926, 1951 Presiden Melayu yang pertama, anak jati Malaysia, tak pernah ada isu macam ini yang memalukan. Betul. Jadi kita harap FAM punya pucuk pimpinan ni, saya kena resign lah. Betul. Resign beramai-ramai. Semua harus letak jawatan. Aku pun sokong. Kalau dalam bahasa yang lembut, angkat kaki. Dalam bahasa yang kasar, berambus. Pasal mereka memalukan satu negara. Jadi ini masalah integriti dan takbir urus FAM yang harus diperbaiki. Betul. Kalau kita ingat lagi, kita kena revisit idea surat layang tu, konten tu, kita kena siasat balik. Kedua, election proses FAM yang memilih Datuk Johari Ayub sebagai presiden. Kita kena revisit balik prosesnya. Betul atau tidak apabila pencalonan tu dikemukakan, apa cara prosesnya, telus atau tidak, ikut peraturan atau tidak. Ini kita kena revisit balik. Tapi yang siapa yang ada political will untuk revisit? Kerana sekarang ini, siapa yang jadi watchdog dalam hal-hal sukan ini sekarang, Harish? Tuan Nik. Kalau dulu media, kenapa media? Akhbar Malay Mail 1997 mengatakan Sultan and Son must go. Sekarang ni apakah royalty untouchable? Disebabkan 3R? Sukan Utusan Malaysia 2007 selepas kegagalan Piala Asia juga mendesak almarhum Sultan Haji Ahmad Shah untuk meletak jawatan sebagai Presiden FAM. Betul juga kata-kata dia, guys. Sekarang ni macam tak ada media yang mengeluarkan hal seperti orang-orang di dalam orang-orang kepentingan di dalam FAM harus meletakkan jawatan. Rasanya macam tak ada, guys. Betul juga apa yang dia cakap. Sebab apa yang berlaku dalam FAM ni sangat besar. Tapi kenapa tak ada media yang menyiarkan berkenaan dengan ada seseorang yang inginkan mereka ini semua meletakkan jawatan? Memang betul, guys, memang tak ada. Ibarat media pun takutkan sesuatu. Ibarat mereka ni menyorokkan sesuatu, guys, menyembunyikan sesuatu. Kemudian Ultras Melaya, Presiden FAM sila letak jawatan. Apa jadi Ultras Melaya pun senyap? Kenapa tidak ada bantahan Perhimpunan Aman di depan FAM menyatakan protes? Apakah disebabkan 3R? Kita tak boleh cakap apa. Jadi sistem sudah gagal. Pelik tapi benar apabila permohonan 5 daripada 7 pemain negara hanya memerlukan tempoh sehari atau 24 jam sahaja seperti mana didedahkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menerusi alasan penuh keputusan Jawatankuasa Rayuan FIFA setebal 64 muka surat, 5 pasport yang diberikan kepada pemain terbabit dengan pemalsuan dokumen diluluskan dengan segera iaitu pada hari permohonan itu dihantar. Pada muka surat 7 alasan penuh itu, FIFA menyertakan tarikh 7 pemain terbabit mengemukakan permohonan bagi mendapatkan pasport Malaysia iaitu pada Mac dan Jun lalu. Perkara ini nanti kita akan bincangkan di akhir video, okey, guys? Namun pada muka surat 8, FIFA mendedahkan tarikh 7 pemain itu menerima pasport Malaysia sekaligus melayakkan mereka bergelar warga negara Malaysia. Malaysia kembali ke Lausanne bukan untuk rebut pingat tapi untuk tuntut keadilan. Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM sedang membawa kesnya ke Mahkamah Timbang Tarikh Sukan, mahkamah tertinggi dunia bagi pertikaian sukan.
Mahkamah yang sama pernah memutuskan kes gigitan Luis Suarez, tuntutan berjuta Adrian Mutu dan skandal doping seluruh dunia. Tapi inilah realitinya. Rekod Malaysia di sana buruk. Kita pernah ke CAS beberapa kali. Oh, aku tak tahulah pula yang Malaysia ni pernah ke CAS dan tak pernah menang. Kes apa ni? Kita dengarkan guys. Dan kita tak pernah menang. Pada tahun 2008, 3 penebat negara didapati positif ubat penenang. Mereka rayu simpati. CAS menolak. Peraturan tetap peraturan. Kemudian pada 2014, juara wushu Tai Chiu Xuan hilang pingat emas Sukan Asia selepas gagal ujian doping. Dia dakwa sampel dihantar lewat. CAS putuskan prosesnya sah. Pingat emas hilang. Kes ditutup. Tahun 2018, tokoh olahraga Karim Ibrahim cuba bersihkan nama selepas digantung oleh IAAF. Dia juga kalah. Namun beberapa tahun kemudian dia kembali dilantik semula sebagai presiden hasil perubahan peraturan di tanah air sendiri. Nampak coraknya? Di CAS, integriti adalah mutlak. Betul. Di Malaysia, integriti seolah ada tarikh luput. Sekarang FAM pula akan masuk gelanggang yang sama. Merayu keputusan FIFA berhubung skandal naturalisasi pemain. 7 pemain digantung. Denda 1.8 juta ringgit dikenakan. Dan sebuah negara bola sepak kini cuba tebus maruah. Langkah ini berani tapi berisiko. Kerana di Lausanne, emosi tidak dikira. Yang diadili hanyalah bukti. Jadi persoalannya, mampukah Malaysia menang kali ini? Atau sekurang-kurangnya belajar sesuatu? Itulah ujian sebenar. Malaysia suka mengajar dunia tentang integriti. Kita menegur atlet di luar negara kerana menipu, menuntut ketulusan daripada badan antarabangsa dan menampilkan diri sebagai juara keadilan. Tetapi apabila FIFA mendedahkan penipuan di Malaysia, tiba-tiba kemarahan para pemimpin kita hilang. Negara yang berbangga dengan ketegasan moral kini bergelut untuk berdepan skandalnya sendiri. Dan tiada tempat di mana hipokrasi itu lebih jelas daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Mereka berlagak seperti pejuang, berjanji untuk berjuang di Mahkamah Timbang Tara Sukan. Tapi berjuang menentang apa? Dokumen? Tanda tangan? Pembohongan? Ini hanyalah sandiwara bertopengkan keberanian. Sisi positifnya, CAS tidak bermain sandiwara atau tipu hela. Tiada siasatan dalaman untuk dipamerkan. Tiada kata-kata manis yang menipu. CAS akan memaksa kebenaran terbongkar. Nama-nama di sebalik penipuan, arkitek, penyokong, pegawai mungkin akhirnya didedahkan. Sungguh pun begitu, di manakah parlimen? Di manakah mesyuarat tergempar menyeru tindakan kerajaan dan pembangkang? Ini bukan sekadar pertikaian sukan yang kecil. Kita bercakap tentang dokumen palsu, pertandingan yang dikompromi dan kemungkinan kesalahan jenayah merentas beberapa negara. Betul. Namun pemimpin politik masih diam membisu. Keputusan FIFA menjadikan satu perkara jelas menyakitkan. Ini adalah satu penghinaan kebangsaan. Betul. Apa yang FAM gelar kesilapan pentadbiran sebenarnya adalah penipuan yang disengajakan. Dokumen diubah, dakwaan keturunan palsu dan kewarganegaraan dipercepatkan dalam masa yang luar biasa. Rakyat Malaysia biasa hanya mampu bermimpi untuk kepatasan begitu. Dan kini bab jenayah bermula. Pihak berkuasa di Malaysia dan di luar negara telah dimaklumkan ini adalah jenayah, bukan sekadar kesilapan sukan. Dunia sedang memerhati. Malaysia tidak boleh terus mengajar tentang integriti sampai memaafkan penipuan di dalam negara. Betul. Sehingga para pemimpin kita menjawab soalan-soalan sukar, siapa yang bertanggungjawab? Sejauh mana kerosakan berlaku? Dan sama ada Malaysia mampu menghadapi kebenaran. Keteguhan FAM bukanlah keberanian. Ia adalah penghinaan terhadap kebijaksanaan kita. Alright guys, itu adalah antara beberapa video berkenaan dengan perkara-perkara yang telah berlaku sebelum-sebelum ini, yang aku pasti semua orang tahu, mungkin satu dunia dah tahu tentang kononnya penipuan. Kononnya yang diperkatakan oleh FAM kesilapan teknikal
kononnya guys seperti mana yang aku cakap sebelum ni, memang aku mendukung FAM, betul tak? Di video-video aku yang lepas aku cakap memang aku rakyat Malaysia, aku terpaksa dukung FAM dan kami akan bawa ke CAS. Tapi selepas update yang terbaru daripada FIFA beberapa hari lepas menunjukkan segala-galanya, menunjukkan bukti, menunjukkan dokumen yang sedikit diubah, alright, dan kesalahan ejaan, dan memberitahu kepada seluruh dunia bahawa FIFA ni telah memanggil 7 orang pemain dan mereka menanyakan sendiri bilakah 7 pemain ini mendapatkan kerakyatan, adakah mereka pernah tinggal di Malaysia selama berapa lama, benarkah mereka ni ada darah keturunan Malaysia. FIFA tanya semua itu guys, dan akhirnya semuanya terbongkar. Dan selepas itu, macam yang aku cakap, aku pun ada buat video klarifikasi yang aku tidak akan lagi bersama dengan FAM. Dia walaupun memang tak akan ada impak, sebab aku ni orang biasa je, bukannya ahli politik ke apa ke, bukannya kerabat diraja ke, tetapi sebagai rakyat, ini hak aku. Dan aku ingin mengatakan sekali lagi, aku tidak akan berada di belakang FAM guys. Aku orang Malaysia, aku peminat bola sepak Malaysia, aku peminat Harimau Malaya dan kelab-kelab yang berada di Malaysia, tapi aku tidak akan bersama dengan FAM lagi. Alright, ini bukan kenaan dengan itu. Kita tutup hal ini, kita bincang perkara di video ini guys. Jadi berkenaan dengan pemberian pasport dan juga KTP kalau dalam bahasa Indonesia KTP, dalam bahasa Malaysia kad pengenalan. Viral viral. Bukan di Malaysia je, mungkin seluruh dunia boleh tahu yang kerajaan Malaysia hanya memerlukan lebih kurang dalam 24 jam ke 48 jam saja, 1 hari ke 2 hari saja, untuk memberikan pasport dan juga kad pengenalan ataupun KTP kepada 7 ataupun 5 orang pemain. Tidak memerlukan masa yang sangat lama. Kalau kita ikutkan berita pada awal-awal dulu, menteri yang bertanggungjawab, dia ada bagi tahu bahawa 7 pemain ini telah mengikut prosedur yang betul. Mereka bisa berbahasa Malaysia katanya. Tapi apabila FIFA menemu bual 7 pemain ini, mereka bilang kepada FIFA yang mereka tidak bisa berbahasa Malaysia. Jadi macam mana tu guys? Okey, aku akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan apakah ada kebenaran ini berkenaan dengan pemberian kad pengenalan ataupun pasport. Okey, ini apa yang aku tahulah. Alright. Ini diceritakan ataupun dikatakan sendiri oleh menteri yang bertanggungjawab. Okey, dalam urusan pemberian dokumen, maksud aku pemberian kad pengenalan, KTP, pemberian pasport. Okey, dia bilang di parlimen menteri ini mempunyai kuasa untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang yang bukan warga negara. Okey, kerana contohlah, sebagai contohlah untuk kalian semua faham. Okey, menteri ini dia mempunyai kuasa. Contoh macam dekat Malaysia ni, kita tak ada saintis yang betul-betul pakar dalam nuklear. Ini contoh untuk kalian faham. Tetapi tiba-tiba ada seorang ini, contoh daripada Amerika Syarikat. Okey, contoh dan kerajaan Malaysia berbincang dengan orang ini, warga negara Amerika Syarikat lah. Dia ada kepakaran dalam nuklear, contohnya saintis. Dan kita bincang dengan orang ini. Kita cakap, maukah kamu untuk menjadi warga negara Malaysia dan bekerja dengan kami, bekerja di makmal kami untuk menjadi saintis? Dan orang ini setuju. Maka menteri ini ada kuasa untuk memberikan orang ini kewarganegaraan. Itu sebagai satu contoh lah. Itulah yang berlaku kepada 7 pemain bola sepak ini. Dan menteri ini bilang, kuasa ini bukannya suka-suka untuk berikan kepada siapa-siapa saja. Tidak. Ianya hanyalah keutamaannya kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan yang akan membuatkan negara Malaysia ini berkembang. Faham tak? Bukan kepada rakyat-rakyat biasa.
dia kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membantu Malaysia. Maka orang-orang itu jika menteri tersebut setuju untuk memberikan dia kewarganegaraan, maka ianya tidak menyalahi undang-undang. Itulah salah satu kuasa menteri itu, guys. Jadi itulah yang menteri itu buat. Dia bagi kewarganegaraan kepada 7 pemain ini dengan menggunakan kuasa yang dia ada untuk membuatkan sepak bola Malaysia ni naik, meningkat mendadak. Sebab kita ada pemain bola sepak yang ramai, tapi kemampuan pemain bola sepak kita ni tidak seperti pemain-pemain warisan tersebut. Jadi beliau menggunakan kuasa beliau untuk menjadikan mereka ini sebagai warga negara. Okey, itu tak ada masalah. Walaupun kita tengok, wah, senang banget. Okey, tak ada masalah sebab ia yang tetap tak menyalahi undang-undang. Di Malaysia tak menyalahi undang-undang. Tetapi apa yang menyalahi undang-undang adalah memasukkan dokumen. Okey, memasukkan dokumen ibu, bapa ataupun nenek atuk kepada 7 orang pemain ini. Ini yang menjadi isu. Ini yang menjadi isu. Dan Malaysia pula sekarang ni digelar negara yang agak mudah untuk memberikan kewarganegaraan kepada sesiapa saja. Maruah kita dah tercalar, kita rasa malu. Okey, dengan skandal yang besar ni. Alright, jadi kami sebagai peminat bola sepak Malaysia pun memang malu, guys. Memang malu sangat-sangat. Dan sekarang ini kayaknya seperti apabila ada perlawanan yang melibatkan Harimau Malaya, memang akan ada penyokong yang datang di stadium. Tetapi semangat tu dah tak ada, guys. Dah tak ada. Semangat yang berkobar-kobar itu udah tak ada, guys. Udah mati. Itulah yang berlaku kepada kebanyakan penyokong Harimau Malaya, guys. Jadi dengan kejadian ini, dengan kes berprofil tinggi ini yang kemungkinannya akan menjadi lebih buruk lagi, aku pun tak tahulah, guys, nak cakap macam mana ya. Tapi memang integriti kita dah sangat-sangat teruk lah. Alright, sampai negara-negara jiran pun bilang benda-benda yang memalukan kita. Nak buat macam mana? Kita kena hadap. Apa saja yang mereka bilang, itu semua benar. Walaupun FAM tidak mengakuinya. Okey, walaupun FAM tidak mengakuinya, guys, itu semua benar. Orang dalam Malaysia sendiri mengkritik FAM dan memaksa FAM untuk mendedahkan siapa pelaku yang sebenarnya. Sampai sekarang ni tak ada orang yang tahu. Tapi ramai orang yang daripada Malaysia maupun di luar negara, ramai yang cakap pelakunya adalah TMJ. Bukan aku ya. Ramai yang cakap pelakunya adalah TMJ. Tapi kita tak ada bukti, guys. Kita tak boleh tuduh, tak ada bukti. Aku bukan nak mempertahankan siapa-siapa ya. Tapi selagi tak ada bukti, jadi susah. Sebab itulah ramai rakyat Malaysia ni nakkan FAM dedahkan siapa pelaku, ataupun FAM takut untuk berdedahkan. Ramai orang yang berprasangka buruk. Adakah ianya pelaku ini TMJ? Disebabkan TMJ itu anak kepada raja di Johor, maka FAM takut. Ramai yang bilang begini. Ramai, guys. Bukan orang luar saja, orang Malaysia pun bilang begini. Tapi tak ada bukti kan? FAM pun tidak mau kasih tahu kan siapa pesalah yang sebenar. Itulah yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini, guys. Itulah apa yang kami sedang hadapi sebagai peminat bola sepak Malaysia ni. Walaupun hati kami hancur, okey, sehancur-hancurnya, tapi entahlah, guys, untuk menonton pasukan kebangsaan bermain sangatlah dah kosong. Udah kosong, guys ya. Udah tidak mampu lagi, guys.